A punya. Macam mejerin tu kan. Rasa man sulas man. Lantar. Rasa sulas. Minyak. Oh, padu lah. A punya ni. Sekejap. Okey. Murah-murah murah-murah Musang King belas je. Ya, kita bagi rasa macam ni. Bagi rasa Musang King. Ni Musang King ni, Musang King. Musang King buah baru. Tengok isi dia. Ni bukan Musang King kan, ni D2. Buah grade A. Kita bagi rasa. Lain kali boleh datang beli. Jauh datang ni. Dirantut. Oh, dah jalan tu. Kalau ada dia durian kan? Ada ke? Ada kat muda ke? Tak mula. Damak. Ni Ada Musang rasa King. Musang King. Kita beli. Bagi rasa je. Musang King. Kau ni. Rasa. Tak ada lah. Kalau yang tak bagi kecil, rasa. yang besar-besar ni pangsa dia macam ni banyak. Ada. Ambil 3 biji je. Dia kecil tapi isi banyak. Satu ni pangsa tak ada. Tak, adik tahu tak? Kalau beli 4 biji, boleh penuh ni. Sebab saya ada Sebab beli dia- yang tu, yang kecil kan. Tak ayu lah. Sebab ni dia jenis pokok tua, isi dia padat. Ni yang tak okey. Ni tengok biji dia. Ni Musang King. Isi padu. Boleh sikit. Dia cuma pokok jatuh bawah. Dia tak sarang. Dia tak apa? Sangkap. Lama-lama ni kenyang ni. Kenyang apa ya. Boleh tu kalau orang jaga durian dulu bawa pokok. Makan banyak. Dulu belah masa muda tu belah tua ni kacang banjir kan. Ada cara apa? Dia berseru dia tak. Pak banjir tau. Kacang. Dak. Ambil kan. Yang ni ambil kan 3 biji. 3 biji. Ada mana musangki apa? Apa tak mau balik musangki. Apa ada rosak sikit tak kat pokok ni?